Kesian tengok mak basuh saya guna Tupperware, menutup pun boleh jadi alas pemotong. Aku pun belilah sinki baru, sinki smart waterfall kitchen sink. Wish, barang panas macam pisang goreng. Tak payah susah-susah dah, sinki ni beli dapat 2 penapis. Ikut korang lah nak letak pinggan ke, basuh sayur punya smart sekali 2 pack boleh guna. Bergaya lah mak aku dekat dapur lepas ni. Mak kita ni tak larat juga nak beri lama. Cawan tu letak sabun sikit, lepas tu tekan bagi sembuh sampai bersih. Pinggan kalau kotor pun korang boleh spray je bagi hilang kotoran baru cuci. Set tempat pemotong ni dan boleh potong atas sinki. Apa lagi, dah habis guna pisau kan? Letaklah sini. Tapi jangan lupa ajar mak korang cara guna senang je. Kita kasih pusing tombol ni, lepas tu boleh tekan semua button. Kita ni kan biasa nak memudahkan kerja harian kita. So, korang janganlah fikir lama sangat. Dah racun ni. Boleh tengok sendiri smart kitchen sink ni dekat alat dapur, okey?